Selalu orang tanya soalan ni. Macam mana saya nak daftarkan pelanggan yang jauh ya? Dan saya tak nak jumpa dia dan saya tak nak postkan SIM card pada dia. Senang betul kerja. Dah lah tak nak postkan SIM card. Lepas tu tak nak datang daftarkan pula. Tapi nak pelanggan tu, ish. Tak adalah, gurau. Yes, memang boleh. Serius. Jika pelanggan tu nak beli SIM card, anda hanya perlu suruh dia beli dekat website yang kita sediakan ni. Bila dia dah beli dekat situ, maka office akan postkan SIM card terus ke alamat rumahnya. Jadi, anda dah tak perlu buat kerja postage ni. Anda jadi macam agent dropship lah. Lepas SIM card tu dia dah terima, macam mana cara dia nak daftar pula? Sangat mudah, anda hanya perlu share link referral anda kepada dia. Dia boleh aktifkan sendiri, anda tak payah jumpa dia. Macam mana nak dapatkan link referral anda? Sangat mudah, buka app Stonewall anda dulu, kemudian klik dekat bahagian business. Lepas tu klik dekat refer a friend. Anda klik dekat bahagian already have a SIM. Kan SIM card dia dah dapat, jadi dia tinggal nak aktifkan saja SIM card tu. So anda berilah link referral anda ini kepada dia. Tekan je copy, lepas tu send. Ataupun anda boleh klik button share ni juga. Settle. Untuk daftarkan SIM card ni memang senang. Just buat 3 benda saja. Scan barcode belakang SIM card tu. Nombor 2 pilih nak kekal nombor lama ke nak daftar nombor baru. Nombor 3 scan dekat pengenalan dan selfie. Selesai. 3 step. Untuk video tutorial, anda boleh rujuk dekat playlist tutorial app Stonewall 2.0. Anda bolehlah send pada dia untuk sebagai tutorial.